Mesti ramai content creator yang suka record pakai kamera depan ni, tapi ada masalah untuk nak setting dia punya framing dalam konten tu. Nak pakai kamera depan tapi nanti macam tak lawa pula. Kamera belakang ni memang terbaik lah untuk kalau kita nak shoot konten. Jadi kan aku pun dapatkanlah satu selfie screen yang terbaru ni. Yang ni memang solution untuk masalah tersebut lah. So apa fungsi dia? Jom kita tengok. Jadi untuk selfie screen ni dia pakai sistem MagSafe. Kalau hampa tak ada MagSafe dekat bahagian belakang tu, dia ada bagi sekali dengan yang besi ni untuk kita lekat macam ni. Macam phone aku ni dia dah ada MagSafe, jadi kita just letak macam tu, dia akan lekat dekat bahagian belakang macam tu lah. Macam mana dia punya ni berfungsi, jom aku ceritakan. Kalau kita tengok dekat sini dia ada butang on off, yang ni butang untuk split screen. Kita try on dulu. Okay, so dia dah on. Okay, so kat sini dia punya arahan untuk kita setting dengan kita punya phone. So jom kita setting tengok. Untuk step pertama kita search Bluetooth. Lepas tu kita cari screen BT. Nampak? Aku dah connected dah. Step kedua kita kena connect dengan Wi-Fi. Untuk iPhone punya user akan connect dengan Wi-Fi. So untuk Wi-Fi kena connect dengan, dia ada kat sini screen 8EDE. So kita connect macam tu. Okay, dia dah connected. Step yang ketiga kita kena tekan mirroring ni. Lepas tu dia akan muncul dekat situ. Okay, dah connected. Lepas dah connected dia akan jadi macam ni. So apa yang di display dekat phone aku, dia akan display kat sini. Nampak? Dia synchronize lah. Ini screen tu, ini phone aku. Nampak? Jadi bila kita letak dekat bahagian belakang ni, kita buka apps kamera, kita dah boleh monitor dekat bahagian sini tau. So untuk ni dia bukan touchscreen lah. Apa yang di display dekat iPhone ni akan display dekat sini. Untuk charging pula dia ada Type-C. Dia punya battery capacity 1000 mAh. Cukup lah untuk buat 2-3 kali recording, memang sangat sesuai lah. Dia punya size screen ni 3.97 inci. So bagi aku cukup lah untuk kita letak dekat phone, dekat bahagian sini. Dia ngam-ngam elok dekat bawah kamera ni. Jadi kalau nak dapatkan selfie screen macam yang aku beli ni, aku sediakan link dekat bawah macam biasa. Jangan lupa like, comment, share dan follow untuk video seterusnya.